Bayangkan kawan korang tiba-tiba berubah jadi superstar. Kali ni betul-betul berlaku. Seorang murid darjah 1 muncul di program sekolah Jejak Inspirasi Tiru Tokoh sebagai Mini Tok T. Gaya dia sebiji macam Datuk Seri Siti Nurhaliza. Dari make-up sampailah kostum dia semua memang on point. Mula-mula dia memang malu tau. Tapi bila ingat pesan ibu, terus dia naik pentas dan nyanyi lagu Menamakanmu Cinta dengan penuh yakin. Satu dewan bersorak macam dekat konsert. Lagi best, persembahan dia ni sampai dapat perhatian pengurus Tok T sendiri. Dan dia pun ucap tahniah lah dekat adik mi. Akhirnya Mini Tok T kita ni berjaya menang tempat Johan. Bukan setakat menang je tau, dia juga boleh jadi inspirasi dekat korang semua untuk lebih berani dan cuba benda baru. Tahniah dekat Mini Tok T. Siapa tahu hari ni pentas sekolah, esok lusa tiba-tiba pentas lagi besar daripada di sekolah.